Jadi sekarang kita akan buat kuis bahasa Jepun. Tajuknya ialah kata adjektif i dan kata adjektif na. Okey. Kita mulakan. Okey. Omoshiroi. Omoshiroi maksudnya menarik. So omoshiroi kata adjektif na. Kawaii. Kawaii. Kawaii here. Kawaii cute. Comel. Yumei. Yumei ialah na adjektif popular, famous. Benri, mudah. So na adjektif juga. Majime. Majime, serius. Na adjektif juga. Kirei, cantik. Na adjektif juga. Atarashi, baru. I adjektif. Chisai, kecil. I adjektif. Kantan, mudah. Na adjektif. Handsome, handsome kacak. Na adjektif. Genki, sihat. Na adjektif. Kibishi, strict, tegas. I adjektif. Semetai, sejuk. Dingin. Sejuk lah, sejuk. Okay, sejuk. I adjektif. Okay. Oki, besar. I adjektif. Nigiaka. Nigiaka, busy. Sibuk. Na adjektif. Shinsetsu, baik. Na adjektif. Yasui, murah. I adjektif. Hiroi, luas. I adjektif. Shizuka, senyap atau sunyi. Na adjektif. Okay, so kita tengok jawapan dia. Ni kalau salah tahu. Hai, kantang desu yo. Okay, senang saja. Alright. So itu saja.